Bunga melati harum wangi, mekar indah di tepi laman. Rukun negara, marilah hayati, negara harmoni menjadi impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang bersalah Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang saya hormati, seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya di pentas yang mulia ini membawa satu amanah, menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Rukun Negara Teras Perpaduan Malaysia. Hadirin yang saya hormati, bayangkan sebuah rumah tanpa tiang, sudah pasti rumah itu tidak akan mampu berdiri. Begitulah juga negara kita, tanpa rukun negara sebagai panduan, perpaduan pasti goyah, keharmonian akan hilang dan keamanan sukar dipertahankan. Oleh sebab itulah rukun negara menjadi asas yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Hadirin sekalian, prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama mengajar kita melakukan kebaikan, menghormati dan menjauhi kejahatan. Apabila kita mempunyai pegangan agama yang kukuh, kita akan menjadi insan yang jujur, amanah dan berbudi pekerti mulia. Prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mencintai tanah air. Sebagai murid, kita boleh menunjukkan semangat patriotik dengan menghormati jalan gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat dan menjaga nama baik sekolah serta negara. Prinsip yang ketiga ialah kehuluran perlembagaan. Kehuluran perlembagaan ialah undang tertinggi negara yang melindungi hak semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Kita perlu menghormati peraturan agar negara terus aman dan stabil. Seterusnya, kedaulatan undang-undang mengajar kita bahawa setiap orang mesti mematuhi undang-undang. Di sekolah, kita mematuhi peraturan, tidak membuli, tidak menipu dan sentiasa berdisiplin. Murid yang berdisiplin setiap hari ini ialah pemimpin yang berintegriti pada masa hadapan. Akhir sekali ialah kesopanan dan kesusilaan. Budi bahasa tidak memerlukan wang ringgit, tetapi nilai amat tinggi. Senyuman, ucapan, terima kasih, meminta maaf dan menghormati orang lain mampu mengeratkan hubungan sesama manusia. Hadirin yang saya kasihi sekalian, sebagai murid sekolah rendah, jangan sesekali menganggap kita terlalu kecil untuk menyumbang kepada negara. Perpaduan bermula di kelas, di kantin, di padang, di sekolah dan di rumah. Berkawanlah tanpa mengira bangsa. Hormatilah perbezaan, turunkan bantuan kepada rakan yang memerlukan. Inilah semangat sebenar rukun negara. Bab kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jika semua rakyat menghayati 5 prinsip rukun negara, tiada cabaran yang tidak mampu kita hadapi. Malaysia akan terus aman, makmur dan dihormati oleh dunia. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyeru kepada diri dan hadirin sekalian, marilah kita bukan sekadar menghafal rukun negara, tetapi menghayati dan mengamalkan setiap hari. Jadikan rukun negara sebagai kompas kehidupan agar perpaduan terus utuh dan negara terus gemilang. Pohon jati teguh berdiri, tempat berteduh segenap insan. Rukun negara, amalan diri. Malaysia maju sepanjang zaman. Dengan lafaz rukun negara dihayati
Di Joni, saya akhiri pidato saya. Sekian, terima kasih.